Hari ni kita mai buat air goreng sebut kunyit bawang putih dah. Mula-mula kali tubuh minyak masuk dulu dah. Minyak ni boleh lebih sikit tak apa. Lepas tu kita tunggu minyak panas molek dah. Air kita bos sebut kunyit masuk. Lepas tu cicak sotong. Lepas cicak sotong boleh cicak kotor ni. Nampak gambar air ni. Agak mek cah-cah dah. Lepas tu gaul-gaul yang rata molek. Lepas tu jangan lupa bos pejagung sikit masuk. Tu gaul rata dulu dah. Kita pejagung apa gelomok molek dengan kunyit dengan air apa dah. Tara ni boleh dah ni. Apabila minyak panas lah, kita buah ia masuk. Buah kokoh ya buah toko itu takut ia lekat dah. Kokoh buah ketul-ketul itu. Lepas tu gaul-gaul dia sikit takut lekat koli dah. Kita nak ayat atas menu ni mudah cara-cara buat dah. Tapi sedap makan. Rapuh keruk-keruk garing abang putih pun. Jadi ni. Kalau pergi nak terawak boleh kita lah. Lepas tu abang putih je kita buah pejagung masuk sikit. Tu gara-gara dia sikit tu jangan lupa bergaris sikit dah tak ni kita lupa masuk. Tu gawe rata molek dah. Ni tara ni boleh dah ni. Agak tu air kita masak garing dah tak. Jangan bergaring sangat rata bobo garing dah. Lepas tu kita buh apa bawang putih kita masuk kita buh kakah ni tak. Lepas bawang putih kan kita gawe kata bawang putih tu garing molek dah. Jangan garing sangat tak mau kalau garing sangat tu je nak pahit dah. Ni tara ni boleh dah ni agak tabai putih kita garing molek dah kita boleh lah kek sejak minyak je dulu dah. Lepas tu jangan lupa tu nak kelai kecil kita sikit lah. Sejak minyak siap dah kita buh masuk pinggir. Ni air kunyit air goreng kunyit air goreng sebut kunyit bawang putih. Sudah dah.